pastikan negara ini aman. Istimewa ini kerana kita aman. Jadi jangan pandang ringan hal ini. Kerana tak ada negara yang boleh pacu pertumbuhan. Kita bagi kerajaan nak tolong rakyat kalau kita terpaksa hadapi masalah keselamatan. Sebab itu kita ada rela ini selain daripada polis, tentera, rela ini di tiap kampung halaman. Jadi boleh menyantuni cara langsung rakyat. Jadi saya harap bagi kerjasama berrela, saya pun bincang dengan Menteri Dalam Negeri. Terima kasih banyak. Dan saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan usaha-usaha kita ini mendapat keberkatan dari Allah SWT.